Daripada geng baru yang mungkin baru nak cuba-cuba mancing kelong, aku nak share sikit lah antara umpan yang biasa kita bawa bila mancing kelong lah, terutama di perairan Sabah Benam lah. Ini antara umpan yang biasa. Kita kalau aku naik, aku akan cari umpan ni lah. Pertamanya kita akan ada udang hidup. Okay, kemudiannya kita ada ni lah, kita panggil ni sotong karang. Sotong karang, sotong anjing ataupun kuritas sungai pendek. Kemudiannya paling aku suka ialah ni. Ni. Ini dia. Sotong kurita. Ini antara umpan yang biasa geng-geng aku bawa lah. Biasanya insyaAllah lah, ada rezeki adalah kan. Alright. Aku nak share aku punya setting lah bila di kelong. Mungkin geng yang baru boleh ambil sebagai panduan lah. Biasanya aku akan bawa 3 ke 4 set lah. Kita ada set yang set yang agak sederhana, set galah dan juga set action lah. Biasa set medium light ni aku akan main udang dan aku akan pacak di bawah kelong lah. Pacak sini, lepas di bawah kelong. Dan kemudian satu aku biasanya akan pacak di tepi kelong. Di tepi kelong aku pakai perambut berangkai lah biasanya. Pacak di tepi kelong. Depan tu je, cukup. Kemudian okey, set yang ni biasanya satu aku akan cari tukun lah. So sebenarnya sini ada tukun. Kalau kau tengok situ nampak bah kayu tu kan. Tapi sini pun ada. Cumanya dah tenggelam lah. Okey, lebih kurang situ. Dan yang terakhir biasanya aku akan bawa satu galah yang tak panjang sangat lah, dalam 13 kaki macam tu. Dan yang ni aku akan target beting. So aku dah tahu beting kat situ. So kita akan target situ lah. InsyaAllah akan sampai. Okey, cantik di lokasi dia. Alright. So macam tu lah biasa aku set 3 ke 4 joran lah macam tu kebiasaannya.